Welcome back guys. Mencari peacock base timensis itu adalah misi saya hari ini. Spesies ni adalah spesies pemangsa yang rakus dan agresif ketika menghantam gewang ataupun umpan. Peacock base ni adalah spesies yang berasal daripada benua Amerika Selatan. Ikan ni dah tersebar taburannya di seluruh Malaysia. Sikap agresif ketika menghantam gewang menjadikan spesies ini kegilaan untuk para caster. Kaedah yang sesuai untuk memancing ikan ni salah satunya adalah dengan cara mengcasting. Cara nak casting pula, anda boleh cast dekat kawasan boiling ikan tersebut. Kalau tak ada boiling, agak susah sikit nak kesan keberadaan ikan ni. Cuma pada hari ni nasib saya kurang baik sebab tak banyak ikan boiling dekat kawasan casting range. Jadi saya perlu meneka kawasan mana yang akan menjadi strike zone ikan ni. Waktu frenzy spesies peacock bass ni biasanya berlaku pada awal pagi dan lewat petang. Waktu ni ikan sedang aktif memburu anak ikan. Jadi ia akan menghentam apa saja yang mempunyai gaya renangan macam anak ikan. Saya cadangkan anda untuk menggunakan gewang jenis top water berbanding dengan selaman dalam. Sebab spesies ni gemar menduduki kawasan reba dan berstruktur. Ianya bagi mengelakkan proses percukaian berlaku. Okeylah, cukup serba sedikit trivia mengenai PB ni. Jom kita layan casting sambil menikmati keindahan pagi ni. Tak ada.
Jauh lah. Jauh sana. Oh. You. Jauh. Buat jauh sikit lah. Sampai. Sampai. Jauh. Dah sampai pakai SP ni. Dah pakai SP lah. SP putih. Jauh boiling dia. Akhirnya, masa yang dinantikan telah tiba. Cuba tengok betul-betul bagaimana rakusnya sang PB ni menghantam gewang. Berkasar. Woohoo! Lesen pertama. Lesen PB. Kecil lah. Kali. Walaupun saiz tak sampai sekilo, tapi sikap agresif ikan ni menjanjikan perlawanan yang mengujakan. Ini boleh masuk. Besar. Buat panjangnya. Tak tepi tak ya. Puas hati.
Spesies ni boleh membesar sehingga 60 ke 70 cm. Cuma bukan rezeki saya ketika ini untuk dapatkan saiz idaman tu. Tak apa, kita cuba lagi. Manalah tahu dapat saiz-saiz idaman kan? Apabila matahari dah mula meninggi, sang PB pun dah kurang aktif dah. Anda boleh teruskan casting atau ambil masa untuk berehat. Ataupun terus balik je lah. Apabila matahari pun dah tegak di atas kepala, saya ambil keputusan untuk kemas dan balik. Cukuplah rezeki melayan Taman PB hari ini. InsyaAllah, saya akan datang lagi.